okey tuan, apa ni untuk hari ni dah mimpi untuk apa cawangan Putrajaya ni, DPUM Putrajaya, boleh terangkan sikit lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada kepimpinan Putrajaya yang dipimpin oleh YDP kita, Ustaz Zawawi, serta timbalannya, dan juga seluruh barisan jawatankuasa yang pertama telah membentuk di peringkat jawatankuasa di peringkat negeri Putrajaya ni. Saya lihatkan satu perkara yang cukup baik, terutama di bawah kepimpinan Haji YDP kita, iaitu pertama sekali beliau telah keesokan hari, iaitu satu majlis perasmian pejabat di bawah Persatuan Haji sendiri, iaitu Kesatuan Ekonomi ASEAN Worldwide, dan juga pejabat DPPUM. Dan atas perbincangan Haji, saya melihatkan Tuan Haji kita amat bersungguh-sungguh bagi membantu usahawan-usahawan di bawah DPPUM untuk meletakkan produk-produk di dalam premis yang diberikan oleh Haji di Putrajaya ni. Ini satu kesungguhan, bagi saya satu kebaikan yang Haji tonjolkan, dan insya-Allah di PPM kita akan di peringkat pusat, kita juga akan memaklumkan kepada seluruh di PPM negeri lain untuk usahawan-usahawan membekalkan, menghantar produk-produknya untuk diletakkan di premis di Putrajaya ini, bagi kita membantu produk-produk usahawan untuk dipasarkan di Putrajaya dan juga di Selangor dan wilayah lah, macam tu. Okey.